A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada ilahi kerana saya diberi kesempatan pada hari ini untuk membentangkan pentaksiran berterusan 2 dalam subjek PIMK 3253 iaitu pengajian hadis. Berdasarkan soalan yang diberikan, terdapat 2 bahagian dan bahagian yang dipilih oleh saya dalam soalan pentaksiran berterusan 2 ini adalah bahagian B. Dan soalan yang akan dibincangkan pada hari ini adalah yang pertama, iaitu kita akan menjawab salah faham dalam ilmu hadis dari segi kelewatan pengumpulan hadis. Soalan yang kedua iaitu berkenaan dengan kepentingan menjaga ilmu hadis dari 4 sudut. Yang pertama dari sudut kemasyarakatan, dari sudut pendidikan, dari sudut ekonomi dan dari sudut politik. Okey, soalan yang diberikan ini amat-amat penting dan lebih-lebih lagi ia berkaitan dengan ilmu hadis. Sebagaimana kita semua tahu, hadis ni merupakan sumber yang kedua selepas daripada Al-Quran dalam kehidupan umat Islam pada ketika ini. Daripada pembentangan ini, saya berharap semoga kita semua dapat memahami dengan lebih mendalam tentang pentingnya ilmu hadis dalam kehidupan kita serta peranan penting yang dimainkan oleh hadis dalam membentuk masyarakat Islam yang adil dan sejahtera. Sebelum kita pergi kepada soalan kita iaitu tentang kelewatan pengumpulan hadis, lebih baik kita mengenal dulu apakah itu maksud hadis. Hadis dari segi bahasa bermaksud baharu ataupun khabar ataupun berita. Dari segi istilah pula adalah setiap ucapan, qaulun, setiap perbuatan, fi'lun, setiap pengakuan, takrirun dan sifat-sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada muhaddisin pula, dia mengistilahkan hadis ini kepada 2, iaitu hadis ialah segala apa sahaja yang dinisbahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi perkataan, perbuatan, takrir ataupun sifat, sama ada fizikal atau akhlak, dan sirah, sama ada sebelum dan selepas menjadi rasul. Dan yang kedua, para muhaddisin membuat istilah juga hadis ialah segala apa yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sahabat atau tabi'in, termasuk juga apa yang dinamakan hadis marfu', mauquf dan ma'tuk. Baik, seterusnya kita pergi kepada soalan utama kita, iaitu kelewatan pengumpulan hadis. Mengapa lewat berlakunya pengumpulan hadis? Pernah tak kita terfikir kenapa hadis ini dikumpulkan dan dibukukan pada masa yang lewat? Okey, kita mula dulu daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda masih hidup. Pada waktu itu, kenapa waktu tu hadis tak dibukukan Padahal Nabi ada masa tu. Okey, antara sebab-sebabnya adalah hadis bersifat lisan ketika itu. Hadis disampaikan secara lisan dan dihafal oleh para sahabat. Pada zaman Rasulullah SAW, pengumpulan hadis dalam bentuk yang rasmi dan sistematik tidak berlaku ataupun tidak dilakukan. Hadis-hadis Nabi ni lebih kepada sifat-sifat yang tradisi lisan, di mana para sahabat menghafal dan menyampaikan hadis yang mereka dengar dari Nabi SAW secara lisan, secara musyafahah, bibir ke bibir. Hadis pada masa itu disampaikan melalui percakapan dan perbuatan Nabi SAW. Sahabat-sahabat yang berada di sekeliling Nabi SAW menyaksikan dan mendengarnya secara langsung. Lalu mereka terus menghafalnya dengan teliti dan menyampaikannya kepada generasi-generasi berikutnya. Terdapat sahabat-sahabat yang menulis hadis, namun pengumpulan hadis tidak dijalankan secara rasmi dan terkawal pada waktu itu. Maksudnya pada waktu itu Nabi ada benarkan sahabat-sahabat menulis, tetapi tak semua orang dibenarkan kecuali mereka yang lemah dalam hafalannya, yang diberikan kelonggaran kelonggaran oleh Nabi kepada mereka
untuk menulis sebagai panduan hidup mereka. Seterusnya adalah pada zaman Rasulullah, keutamaannya adalah Al-Quran. Al-Quran diutamakan sebagai wahyu utama umat Islam. Pada masa ini juga, perhatian lebih difokuskan kepada pengajaran Al-Quran kerana Al-Quran adalah wahyu utama yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan petunjuk utama bagi umat Islam. Mengapa tidak ada pengumpulan rasmi? Rasulullah SAW sendiri tidak mengarahkan penulisan atau pengumpulan hadis dalam bentuk dokumen atau kitab rasmi pada waktu itu kerana keutamaan lebih diberikan kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah wahyu yang langsung dari Allah SWT dan adalah petunjuk hidup yang lebih utama. Seterusnya, hadis faktornya juga adalah hadis sebagai penjelasan Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai penjelasan dan pelengkap kepada Al-Quran dan ia juga sebagai panduan tambahan dalam kehidupan seharian umat Islam. Terdapat larangan penulisan hadis. Ini antara faktor pada ketika zaman Rasulullah SAW hidup, ada larangan penulisan hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW bersabda, "La taktubu anni wa man anni wa iral Qur'ani falyamhu." Maksudnya, janganlah kamu menulis mengenaiku hadis-hadisku, dan siapa menulis mengenaiku maka hendaklah dia memadamkannya. Jadi disebabkan hadis inilah hadis tak tulis, tak dikumpulkan, tak dibukukan ketika itu. Seterusnya, antara faktor zaman Rasulullah SAW tidak dituliskan Al-Quran juga, tidak dikumpulkan Al-Quran juga kerana ketulusan sahabat. Sahabat ni sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Hanya yang sahih sahaja yang mereka sampaikan. Hal ini menunjukkan bahawa sahabat sendiri tidak akan meriwayatkan sesuatu hadis melainkan jika mereka yakin sepenuhnya tentang kebenarannya. Mereka juga memahami betapa pentingnya memastikan bahawa apa yang disampaikan adalah benar-benar datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa sebarang penyelewengan atau penambahan. Jadi, fokus utama zaman Rasulullah ini hanya fokus kepada Al-Quran. Cuba bayangkan, kalau zaman hidup Rasulullah SAW, Al-Quran dan hadis ditulis sama-sama, maka mungkin boleh berlakunya penyelewengan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi sebagai langkah berjaga-jaga dan langkah selamat, maka pada zaman kehidupan Rasulullah SAW hanya difokuskan kepada penulisan Al-Quran dan penulisan hadis adalah dilarang dan hanya perlu hafal ketika itu. Seterusnya kita pergi kepada zaman sahabat. Selepas kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengumpulan hadis tidak disegerakan dan tidak dimulakan pada waktu ini. Para sahabat ketika ini memfokuskan hanya kepada penghafalan Al-Quran dan penulisan hadis pada waktu itu dianggap tidak penting. Hal ini kerana kebimbangan para sahabat jika berlakunya penulisan hadis dan penulisan Al-Quran, maka akanlah berlaku pencampuran dan penyelewengan dalam agama. Jadi, untuk langkah yang selamat, tiada sebarang pengumpulan hadis berlaku pada waktu itu. Tetapi, kebanyakan sahabat pada waktu itu tidak mengizinkan untuk sesiapa menulis hadis dan fokus sahaja kepada Al-Quran. Tapi ada juga sahabat yang mengizinkan penulisan Al-Quran dan penulisan hadis. Antara sahabat yang mengizinkan penulisan hadis adalah Anas ibn Malik dan Abdullah ibn Amr ibn al-As. Manakala yang tidak mengizinkan penulisan hadis ketika itu adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn al-Khattab, kerana mereka bimbang berlakunya pencampuran antara ayat Al-Quran dan hadis. Maka penulisan-penulisan hadis yang dilakukan pada waktu itu secara lazimnya hanyalah untuk diri mereka sendiri, hanyalah untuk panduan mereka sendiri, hanyalah untuk penjelasan Al-Quran untuk diri mereka sendiri. Jadi tiada sebarang
penulisan rasmi berlaku ketika para sahabat, dan penulisan ketika itu tidak sistematik dan tidak rasmi. Maksudnya tiada sebarang pengumpulan hadis ketika zaman para sahabat. Seterusnya kita pergi kepada zaman tabi'in. Pada zaman tabi'in, pengumpulan hadis mula dilakukan dengan lebih teratur berbanding dengan zaman sebelumnya, terutamanya dengan usaha daripada para ulama-ulama seperti Ibn Shihab al-Zuhri. Beliau merupakan salah seorang ulama utama yang memainkan peranan penting dalam mengumpulkan hadis dan memastikan ia disampaikan kepada generasi seterusnya. Pada zaman ini, kebimbangan terhadap kehilangan hadis semakin ketara kerana banyak daripada generasi yang mendengar langsung daripada Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia. Maksudnya kat sini, ramai pada waktu itu yang mendengar hadis-hadis secara musyafahah daripada Nabi meninggal dunia. Oleh itu, ulama tabi'in mula menyusun dan mengumpulkan hadis secara lebih teratur untuk memastikan ilmu hadis ini tidak hilang untuk generasi akan datang. Walaupun usaha pengumpulan hadis pada zaman tabi'in menjadi lebih sistematik, ia masih belum sepenuhnya terstruktur ataupun rasmi. Sistem penyusunan hadis masih dalam peringkat awal, dengan hadis dikumpulkan dalam bentuk yang belum mencapai tahap kodifikasi yang lebih sistematik dan terperinci. Sebagai contoh, beberapa ulama seperti Ibn Shihab al-Zuhri mengumpulkan hadis tetapi tidak ada satu sistem yang menyeluruh untuk menilai kesahihan atau menyusun hadis dengan lebih terperinci. Dapat kita lihat pada zaman Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz, beliau mengeluarkan arahan rasmi untuk mengumpulkan hadis secara sistematik. Arahan ini penting kerana ia menandakan usaha pertama untuk membukukan hadis secara rasmi dan memastikan ia dikumpulkan dengan lebih teliti walau bagaimanapun. Meskipun usaha ini bermula pada zaman tabi'in, pengumpulan hadis secara rasmi lebih menyeluruh hanya tercapai beberapa abad selepas itu, terutama selepas kewujudan kitab-kitab hadis besar seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pada abad ketiga Hijrah. Kita pergi kepada penjelasan secara menyeluruh tentang kelewatan pengumpulan hadis. Kita mulakan dengan zaman Rasulullah. Pada zaman ini, penekanan lebih kepada hafalan dan penulisan terhad. Penulisan hadis berlaku hanya dalam kes-kes tertentu dengan tiada sistem rasmi. Hanya beberapa sahabat sahaja yang dibenarkan menulis, itu pun untuk peribadi. Sama juga pada zaman sahabat, walaupun beberapa sahabat mengizinkan penulisan hadis, tetapi tidak ada pengumpulan rasmi yang berlaku. Kebanyakannya hanya untuk peribadi. Kita pergi zaman tabi'in. Tabi'in pula pengumpulan hadis lebih berstruktur, namun masih terdapat kekurangan dalam penyusunan dan penyaringan hadis. Secara keseluruhannya, kita dapat lihat bahawa faktor kelewatan ini berlaku adalah disebabkan kerana kebimbangan pencampuran penulisan hadis dan penulisan Al-Quran. Selain itu, kurangnya alat tulis dan penghafalan Al-Quran yang lebih diutamakan. Hadis diutamakan. Berkat daripada pengumpulan rasmi yang dimulakan oleh Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz, akhirnya ia telah membuka jalan untuk penulisan hadis secara menyeluruh. Jadi di situlah bermulanya pengumpulan hadis yang sistematik dan menyeluruh, dan ia telah sampai kepada kita pada hari ini. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kepentingan menjaga ilmu hadis. Yang pertama, kepentingan menjaga ilmu hadis dari segi kemasyarakatan. Yang pertama, hadis memainkan peranan yang sangat penting dalam memelihara ajaran Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian umat Islam. Sebagai sumber kedua selepas Al-Quran, hadis memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan praktikal mengenai cara-cara hidup yang sesuai dengan tuntutan agama. Banyak aspek kehidupan yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis seperti cara solat, zakat, puasa, akhlak dan hubungan sesama manusia. Dengan menjaga dan mengamalkan ilmu hadis, umat Islam dapat mengekalkan ajaran murni yang telah ditinggalkan oleh Nabi bagi memastikan ia terus hidup dan diamalkan oleh generasi seterusnya. Yang kedua, menjaga ilmu hadis juga amat penting untuk perpaduan masyarakat.
Hadis mengajarkan prinsip-prinsip yang mengikat umat Islam dalam satu ikatan yang kukuh tanpa mengira latar belakang sosial, ekonomi atau politik. Sebagai contoh, baginda Nabi Rasulullah SAW menekankan tentang pentingnya ukhuwah ataupun persaudaraan di kalangan umat Islam, baik sesama Muslim ataupun dengan orang bukan Muslim. Berdasarkan prinsip keadilan dan kasih sayang, menjaga dan menghayati ajaran dalam hadis akan memupuk sikap saling menghormati dan bekerjasama yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang harmoni dan bersatu. Sebagai contoh praktikal, hadis mengajarkan kita untuk menghormati hak orang lain, melaksanakan yang mana ia boleh dilihat dalam banyak hadis yang menekankan tentang hak jiran, hak anak-anak, hak pekerja dan hak isteri. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta la yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya di sini, tidak beriman ataupun sempurna iman seseorang itu sehingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia kasih kepada dirinya sendiri. Sahih Bukhari. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk menjaga hak orang lain dalam masyarakat. Selain itu, keadilan sosial yang diajarkan oleh Rasulullah SAW juga menjadi asas untuk memerangi ketidakadilan dan penindasan. Sebagai contoh, dalam hadis tentang zakat, Rasulullah SAW menekankan tentang pentingnya memberi bantuan kepada golongan yang kurang mampu, menunjukkan bahawa masyarakat Islam harus menjaga kesejahteraan sosial bersama. Daripada ini, kita bukan sahaja menjaga hubungan berbaik sesama kita, tapi kita juga menghindari sebarang perpecahan atau ketidaksesamaan dalam masyarakat. Seterusnya kita pergi kepada kepentingan menjaga ilmu hadis dari sudut pendidikan. Ilmu hadis merupakan asas utama dalam pengajaran Islam. Tanpa hadis, pemahaman terhadap ajaran Islam tidak lengkap, kerana hadis ini memberikan penjelasan yang lebih terperinci tentang bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Sebagai contoh, cara-cara solat, puasa dan zakat tidak dapat difahami sepenuhnya hanya dengan Al-Quran, tetapi ia memerlukan rujukan kepada hadis untuk mengetahui tata cara yang tepat. Oleh itu, dalam pendidikan Islam, hadis menjadi sumber rujukan utama yang diajar kepada pelajar sejak dari peringkat awal untuk memastikan mereka dapat mengamalkan ajaran Islam dengan betul. Nabi Muhammad SAW sangat mengutamakan ilmu dan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Talaba ilmu faridatan ala kulli muslim." Maksudnya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini mengingat kita tentang kewajipan menuntut ilmu, tidak kira sama ada ilmu agama maupun ilmu dunia. Seterusnya, kepentingan menjaga ilmu hadis dari segi pendidikan juga adalah ia dapat memelihara ilmu hadis ini untuk generasi akan datang. Memelihara ilmu hadis adalah penting untuk memastikan bahawa pengetahuan agama dapat diwariskan kepada generasi akan datang. Ilmu hadis bukan sahaja meliputi ajaran agama yang membawa yang bersifat spiritual, tapi juga praktikal dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Dengan menjaga dan mengajarkan hadis, kita memastikan bahawa generasi masa depan dapat memahami asas-asas agama Islam secara tepat. Sebagai contoh, pengajaran mengenai adab-adab kehidupan, hubungan antara sesama manusia serta panduan dalam menjalankan ibadah, semuanya berpandukan kepada hadis. Oleh itu, pemeliharaan ilmu hadis adalah jaminan untuk kesinambungan pengetahuan agama yang sahih lagi benar. Kepentingan menjaga ilmu hadis dari segi pendidikan juga, ia memainkan peranan besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam, terutamanya dalam bidang fiqh, tafsir dan sejarah Islam. Ilmu fiqh merangkumi hukum-hukum Islam yang banyak diperoleh daripada hadis kerana ia memberikan penjelasan lanjut tentang pelaksanaan hukum-hukum yang diturunkan dalam Al-Quran. Dalam bidang tafsir, hadis juga penting untuk memahami konteks turunnya ayat-ayat Al-Quran. Misalnya, banyak ayat Al-Quran yang memerlukan penjelasan melalui hadis untuk memahami sebab dan tujuan kenapa wahyu tersebut diturunkan. Selain itu, dalam sejarah Islam, hadis membantu kita memahami kehidupan
Nabi Muhammad SAW serta peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam yang menjadi pedoman dan dalam menghadapi cabaran masa depan. Oleh itu, hadis bukan sahaja sumber agama tetapi juga penggerak utama kepada perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih luas dalam tradisi intelektual Islam. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kepentingan menjaga ilmu hadis dari sudut ekonomi. Dalam hadis, terdapat banyak prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Antaranya adalah menjaga hak pekerja, di mana Rasulullah SAW menekankan agar majikan memberikan upah kepada pekerja sebelum peluh mereka kering sebagai tanda perhargaan dan keadilan terhadap usaha mereka. Selain itu, kepentingan zakat juga sangat ditekankan dalam hadis kerana zakat merupakan salah satu tiang ekonomi Islam yang membantu meringankan beban golongan miskin dan memastikan kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahawa harta yang dimiliki oleh seseorang bukanlah milik mutlak tetapi ada hak orang lain, khususnya golongan yang memerlukan dalam harta tersebut. Keadilan dalam perdagangan juga menjadi aspek yang penting dalam hadis, di mana Rasulullah SAW melarang penipuan dalam transaksi jual beli dan menggalakkan urus niaga yang jujur dan telus. Sebagaimana firman Nabi SAW, "At-tajiru as-suduq al-aminu ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Maksudnya, peniaga yang jujur lagi amanah akan ditempatkan bersama para nabi, kalangan siddiqin dan syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Seterusnya, hadis juga memberikan panduan yang jelas dan menangani isu ekonomi yang menjadi cabaran umat Islam. Salah satunya adalah isu riba, yang merupakan ia dilarang dalam Islam kerana ia memberi keuntungan yang tidak adil tanpa sebarang risiko. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275, "Wa ahallullahu al-bai'a wa harrama riba." Maksudnya Allah telah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahawa riba adalah salah satu dosa besar yang merosakkan sistem ekonomi. Selain itu, pembagian harta yang adil adalah salah satu prinsip dalam Islam. Hadis mengajarkan bahawa harta yang diperoleh harus dibahagikan secara adil, baik dalam warisan, pemberian zakat ataupun dalam transaksi perniagaan, untuk mengelakkan ketidakseimbangan dalam ketidakadilan sosial yang boleh menjejaskan kesejahteraan masyarakat. Hadis juga memberikan panduan yang jelas tentang pengurusan harta yang beretika. Rasulullah SAW mengajar umat Islam untuk menguruskan harta dengan cara yang bijaksana dan bertanggungjawab. Pengurusan harta yang berlandaskan ajaran Islam dapat memastikan kesejahteraan masyarakat kerana ia menggalakkan penyaluran kekayaan secara adil dan berkesan. Sebagai contoh, Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya memberi nafkah kepada keluarga, membantu golongan miskin melalui zakat dan menguruskan harta secara berhemat tanpa berlebih-lebihan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Innal mubazzirina kanat ikhwana syayatin." Siapa yang membazir itu, ia seperti mengikut perangai syaitan. Ini bukan sahaja memastikan kesejahteraan individu, tapi juga memupuk keharmonian dalam masyarakat kerana harta digunakan untuk kebaikan bersama, bukannya untuk kepentingan peribadi semata-mata. Okay, kita pergi kepada akhir sekali, iaitu tentang kepentingan menjaga ilmu hadis dari segi politik. Dalam hadis, keadilan dalam pemerintahan adalah salah satu utama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau menekankan bahawa pemimpin haruslah bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan dan haruslah melaksanakan tugas dengan adil tanpa pilih kasih. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum ra'in an ra'iyatih." Maksudnya di sini, pemimpin adalah pengurus bagi rakyatnya dan dia akan dipertanggungjawabkan tentang rakyatnya. Sahih Bukhari. Ini bermaksud seorang pemimpin wajib memastikan hak-hak rakyatnya dipenuhi, termasuk hak hidup yang aman, hak mendapatkan pendidikan, pekerjaan dan keadilan sosial. Dalam pemerintahan Islam, pemimpin yang adil adalah mereka yang mendengar keluhan rakyat dan membuat keputusan berdasarkan hukum Allah.
tanpa dipengaruhi oleh kepentingan peribadi atau golongan tertentu. Seterusnya, hadis juga mengajarkan pentingnya perpaduan dan politik dalam masyarakat Islam adalah sangat penting untuk menjaga keharmonian dan mengelakkan pepercahan yang boleh merosakkan sistem politik atau sosial. Rasulullah SAW menekankan bahawa umat Islam harus bersatu dan menghindari pepercahan kerana pepercahan boleh menyebabkan kelemahan dan kegagalan dalam mencapaikan tujuan bersama. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-92, Inna hazihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Maksudnya di sini, sesungguhnya ini adalah umat kamu, umat yang satu, dan aku adalah Tuhan kamu, maka beribadahlah kepadaku. Prinsip ini mengajarkan bahawa dalam menghadapi konflik politik, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang menekankan keadilan, kerjasama dan perhormatan terhadap perbezaan pendapat agar negara dan masyarakat dapat berfungsi dengan baik dan aman yang menjadi satu negara yang hebat. Antara contoh kepimpinan dalam bidang politik ini, Khalifah Umar Al-Khattab adalah contoh terbaik dalam sejarah Islam mengenai kepimpinan yang adil dan bertanggungjawab. Umar terkenal dengan prinsip-prinsip keadilan yang beliau pegang teguh semasa memerintah. Beliau tidak takut akan membuat keputusan yang adil walaupun ia kadang-kala menyakitkan atau tidak popular. Contohnya, ketika beliau melihat seorang anak kecil yang tidak mampu membayar hutang, Umar memutuskan untuk membayar hutang tersebut dari Baitul Mal. Beliau juga terkenal dengan ketegasan dalam menegakkan hukum Allah dan memastikan keadilan ditegakkan tanpa memihak ke mana-mana pihak. Kepemimpinannya tidak hanya menekankan keadilan undang-undang tetapi juga memperhatikan kebajikan rakyat secara menyeluruh tanpa membezakan latar belakang sosial atau ekonomi. Umar Al-Khattab sering mengingatkan dirinya dan orang lain bahawa tidak ada tempat bagi pemimpin yang tidak adil, dan ini adalah prinsip yang beliau amalkan sepanjang pemerintahannya. Penutup pembentangan saya pada hari ini adalah, dapat saya simpulkan bahawa sejarah pengumpulan hadis bermula dengan penekanan pada penghafalan di zaman Rasulullah SAW dan diteruskan kepada zaman sahabat secara individu. Pada zaman tabi'in pula, pengumpulan hadis dilakukan dengan lebih teratur, dan Khalifah Umar Ibn Al-Aziz antara orang yang mengeluarkan arahan rasmi untuk menyusunkan hadis secara sistematik. Kepentingan ilmu hadis adalah penting dalam memelihara ajaran Nabi Muhammad SAW dalam semua aspek kehidupan termasuk ibadah, etika dan sosial. Ia menjamin kesinambungan pengetahuan agama dan memberikan panduan dalam menangani pelbagai isu, menjadikannya asas penting dalam kehidupan umat Islam, tidak kira daripada kemasyarakatan, pendidikan, ekonomi dan politik. Sekian, wallahu a'lam. Terima kasih.